Apabila kita bercakap tentang pantun, selalunya kita memikirkan pantun 4 kerat yang rima dia dipanggil A, B, A, B. Maknanya rima 1 dengan rima 3 sama, baris 2 dan 4 sama. Itu dia panggil A, B, A, B. Berselang, tapi lebih cantik kalau dia berselang. Jadi apabila kita pada hari ini dikenalkan pantun ni hanyalah yang sama rima dia pada hujung, kita pun menciptalah apa-apa saja bunyi perkataan yang sama hujungnya. Dan kadang-kadang saya terjumpa juga pantun yang hujungnya sama tapi sebutan dia lain. Macam apa ya? Katalah perkataan memadai. Kalau digandingkan dengan perkataan pandai, pandai dengan memadai sebutan tak sama. Tetapi ejaan sama kan, hujung dia AI. Jadi ada setengah kadang-kadang pelajar selalu dia nak samakan, dia tak sedar yang sebutan akhir dia tak sama walaupun ejaan dia sama. Ni kalau kita tak menganalisa bunyi kepada pantun. Sebab pantun seperti puisi, dia harus ada unsur bunyi. Selalu yang terabai juga ialah membayang pantun. Kita selalu baca maksud. Biasanya kalau diberi buku misalnya pantun tu, kita baca maksud dia je. Kadang-kadang kita abaikan terus pembayang. Tapi pembayang kalau dalam pantun tradisional, pantun klasik, pembayang adalah sebahagian daripada pantun itu sendiri dan dia tidak boleh dibuang macam tu saja. Contoh pantun mudahlah. Kita ambil pantun buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Nampaknya seperti hujung sama. Buah cempedak di luar pagar. Pagar, lepas tu saya budak baru belajar. Memang sama. Dan lebih cantik lagi pantun ni, rima tengah dia pun sama. Buah cempedak dengan saya budak. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, bawah tu kalau salah. Kalau kita kaji balik pantun tu dari segi makna pembayang tu saja. Ini kalau orang tak kenal buah cempedak, mungkin dia tak nampak lah, kena kenal pokok cempedak. Pokok cempedak buah di mana? Di pangkal, bukan di dahan. Di batang dia tu. Dan biasanya boleh sampai kita jumpa buah cempedak tu berbuah betul-betul dekat tanah sebab di pangkal betul kan. Jadi cuba perhatikan pembayang dia, buah cempedak di luar pagar. Di luar pagar ambil galah. Galah ialah satu penggunaan yang salah untuk memetik buah cempedak kan. Jadi dikaitkan dengan saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Bukan saja-saja diletak galah di situ. Betapa salahnya penggunaan alat untuk mengambil sesuatu. Jadi budak ni kan dia kata, saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Kemudian pagar. Kenapa digunakan pagar? Dia ialah fungsi lingkungan. Maknanya di luar batasan keupayaan seseorang. Jadi budak itu apabila pokok cempedak tu buahnya di luar pagar, maknanya letak di luar, dia nak pakai galah nak ambil. Maknanya betapa dia kurangnya ilmu kerana batasan tadi. Disimbolkan oleh pagar. Jadi kalau kita baca pantun ini, kita kena baca daripada mula. Baru nampak satu cerita kat situ. Dia tak boleh dipisah. Maknanya kalau kita ubahlah pembayang itu kepada bentuk lain, dia tak jadi sama nilai dia tu kepada apa yang dia cuba nak sampaikan. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Sungguh pun jauh negeri satu, hilang di mata, di hati jangan. Jadi saya selalu bertanya, apa kaitan pucuk pauh dengan ikan semilang? Sebab kita tahu ikan semilang ada sengat. Jadi saya selalu bertanya dan akhirnya mendapat satu bentuk jawapan yang saya fikir inilah jawapan yang agak tepat. Sembilang yang disebut itu bukan ikan sembilang. Anak sembilang tu pada saya sepatutnya dieja anak sembilan di tapak tangan. Kenapa ya? Pucuk pauh, kita tahu kalau pokok mangga, pokok pauh, pucuknya berwarna merah. Pokok warna merah dan pucuk pauh delima batu. Delima batu ni inversi lah, dia terbalik. Batu delima lah tu. Delima batu, batu delima. Artinya bentuk hati warna merah kan. Kemudian anak sembilan di tapak tangan. Saya sudah tanya dengan beberapa orang yang ada yang bersetuju dengan saya bahawa anak sembilan ini sebenarnya nama sejenis cincin. Jadi kalau contoh cincin macam ni, katalah di tengah-tengah ini kita katakan merah lah ni, merah pucuk pauh warna merah, delima batu, anak sembilan di tapak tangan. Anak sembilan ni sejenis cincin yang ada 9 batu. Artinya beginilah. Jadi letak cincin.
Pucuk pau di 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Sungguh pun jauh negeri satu, hilang di mata di hati jangan. Perbuatan ini sahaja menunjukkan betapa kita orang dulu, isteri, kekasih menyerahkan satu tanda kepada orang yang akan pergi jauh, suami, kekasih yang akan pergi jauh. Mereka akan ambil cincin ni, nak ikat di hujung sapu tangan untuk disimpan oleh lelaki itu kan, suaminya sebagai tanda bahawa ada sesuatu yang dia harus pulang, dia harus kembali kepada orang yang memberi cincin ini kan. Jadi pantun itu jadi sangat romantis. Kerana bentuk pantun itu sendiri, cerita pada pembayang itu ialah sebahagian daripada maksud yang dia cuba nak sampaikan. Jadi pucuk pau di 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Anak 9 tu cincin diberikan. Maknanya seorang yang sedang beri cincin, sungguh pun jauh negeri satu. Negeri satu ni negeri abadi. Artinya mungkin dia pergi ni tak kembali ataupun pergi yang sangat jauh. Ada yang variasi lain ialah sungguh pun jauh